Alhamdulillah dalam Ramadan ni ramai yang baca Quran, yang tadarus. Cuma kita kena ingat lah, bahasa Arab ataupun ayat Quran sendiri, kalau kita tersalah baca, tersalah sebut, dia mungkin boleh menyebabkan berubah makna. Ini saya bagi contoh yang biasa saja. Okey. Kalau dalam ayat biasa dalam bahasa Arab, boleh tengok ayat A dan B ni. Kalau A, daraba al-muallimu at-taliba, yang bermaksud guru pukul pelajar. Daraba ni pukul, al-muallimu guru, at-taliba pelajar. Cuba perhatikan ayat B. Nampak kan susunan perkataannya sama, cuma baris saja yang berbeza. Dekat sini al-muallimu, di sini al-muallima, di sini at-taliba, di sini at-talibu. Apa kesan dia? Kalau ayat A, bila guru ni al-muallimu dia berbaris dhammah, bermaksud perbuatan tu dia yang lakukan. Okey, berbaris fathah, perbuatan tu kena dekat dia. Ini bahasa yang mudah lah. Tapi kalau kita tersalah baca, sepatutnya macam A, baca macam B, dia jadi daraba al-muallima at-talibu. Tertukar kan? Maksudnya dhammah di sini kita tukar ke sini. Maksudnya fathah dekat sini kita tukar ke sini. Kalau ayat B bermaksud pelajar pukul guru. Kalau A, guru pukul pelajar. Kalau tertukar baris, jadi pelajar pukul guru. Jadi baca Quran, baca elok-elok, jangan sampai tersalah sebut.